Assalamualaikum. Ni saya buat kerja dekat Puchong Prima. Owner bagi tahu dapur dia tersumbat dekat floor trap tu. Dia cakap macam tu, air sampai melimpah keluar sampai basah kabinet dia. Lepas tu saya try lah kan guna sinki tu macam mana kan. Wah, betul lah. Sampai melimpah air dekat floor trap tu. Lepas tu saya tengok lah. Lepas saya cek, patutlah tersumbat. Tengok tu lemak dah keras macam batu dah bawah tu. Lepas saya keringkan air. Jadi saya gunalah drain clog ni untuk clearkan benda tu. Sebenarnya saya malas nak guna drain clog ni sebab selalu tersangkut. Sebab paip kat Malaysia ni macam-macam jenis. Bengkok sana, bengkok sini. Dah macam jalan ular dah. Nanti tambah kerja tak balik modal pula kalau dah sangkut. Tapi untuk kes ni saya terpaksa gunalah juga kan sebab betul-betul dah keras lemak tu. Tengok dia pusing-pusing pun tak habis-habis lagi. Lepas tu saya taruh lah asid sikit. Kalau sikit tak apa. Kalau banyak-banyak jangan. Kalau macam kita orang kan dah biasa guna. Jadi tak kisahlah. Kalau macam tuan rumah saya tak sarankan guna asid. Lepas tu nampak ada boleh hancur sikit lemak tu. Saya pusing-pusing terus kan. Lepas guna drain clog tu baru dah nampak putih suci je air dia kan. Tengok tu. Kan puas hati lah kalau macam tu. Lepas tu saya terus tukar bottle trap dia sebab owner nak tukar. Dia kata dah buruk sangat. Dah saya cakap kalau tak tukar pun tak apa. Cuci je dah boleh dah. Saya cakap macam tu. Tapi owner kata nak tukar. Kita ikut je lah cakap owner kan. Lepas tu dah siap dah. Tengok bottle trap dia tukar. Pipe tu tak payah dia cakap. Okey lah kan. Lepas tu saya tampung air untuk test bottle trap yang dekat bawah tu kan. Takut ada bocor tak. Lepas tu saya buka air tu. Laju je turun. Lepas tu saya tengok lah bottle trap dekat bawah tu. Okey. Lepas tu saya tengok pula floor trap ni. Pun okey juga. Nampak gayanya. Menjadi jugalah kerja kita hari ni kan. Lepas tu saya letak filter dia balik. Filter ni penting tau kadang. Tapi itulah kalau lama tak cuci sama juga. Dia akan tersumbat juga. Ini saja je saya buka air lama-lama. Biar dia puas hati lah dengan customer ni kan. Tengok air dia laju dia turun. Lepas tu saya siram lagi satu baldi biar dia puas hati. Terima kasih.